Assalamualaikum. Hello guys. 2, 3 kucing berlari. Biarkanlah kucing tu berlari. Korang layan je lah konten Aiman hari ni. Dah lama tidak kita bersua. Lama juga aku tak buat konten sebenarnya ni. Lepas aku balik Bali tu. Tapi disebabkan ramai dah tanya Aiman, bila nasib baik Aiman suka masuk konten orang. Nampaklah sikit vitamin Aiman ni. Hilanglah rindu. Alhamdulillah. Terima kasih sebab masih lagi rindu Aiman Junaidi ni. Alright guys, so apa yang korang nampak dekat depan ni, ada 2 cawan. Dan 2 cawan ni, dalam dia ni Aiman beli daripada Bali. So kita nak tengok reaction ni item. Apa yang Aiman beli dalam cawan ni? Mesti korang pelik. Apa benda Aiman beli ni? Apa benda Aiman beli kan? Apa yang Aiman beli adalah kopi luwak. So Aiman nak tengok reaction ni item. Macam mana reaction dia orang bila minum air kopi daripada air luwak tu sendiri. Tapi korang jangan risau air ni, kopi ni bersih tau. Ini memang terjamin halal daripada orang kata Indonesia. Alright. So, tak nak membuang masa. Sekarang ni kita panggil Daus Bajo dulu lah. Sebab Daus Bajo kan Aius di hati. Alright, let's go. Alright. Okay. So, after Aiman balik Bali kan, Daus kan? Kan Aiman banyak senyap kan? Sebenarnya Aiman pening sebenarnya. Aiman tengah belajar buat kopi. Sebab pergi sana, Aiman belajar buat kopi. So hari ni adalah hari yang ditunggu-tunggukan. Aiman nak suruh Daus sendiri rasa kopi yang Aiman buat sendiri. Daripada buah. Tunggu. Sampai jadi kopi. Aku tahu ini bukan kopi daripada buah. Ya. Ini kopi daripada najis. Bukan. Aku tahu. Kalau tak Daus rasa sendiri. Ini kopi luwak. Bukan rasa sendiri. Kalau Daus tak percaya, ni Aiman yang buat, Daus rasa. Kau minum dulu. Boleh. Ya Allah, orang kata Bukan tai kan ni? Bukan. Kau macam mana kalau tai? Betul ni, lakinya ni nak bagi perempuan. Okay, cuba rasa. Lepas tu describe sendiri. Ui, sedap. Sedap kan? Cuba Daus describe sikit. Beza tak dengan kopi biasa ataupun sama je? Sebenarnya sama je kot. Cuma Daus tak goncang lah. Daus kena goncang dulu. Oh ya kah? Dah halang sini. Dah halang kan korang ada. Sini. Sedap. Sedap kan? Sedap kan? Sedap. Tapi sekarang ada yang tak sedap. Apa? Hati aku. Kenapa tak sedap? Sebab kau panggil kau punya ex. Sedangkan masanya adalah masa aku dengan kau. Kau pergi panggil lagi ex kau tu Aina. Tak boleh move on ke dengan yang mana? Tak, kan panggil Aina dengan Pika. Bukan panggil Aina je. Elok saja je kau jual nama Pika tu supaya aku terserap hati. Dulukan hati kau nak panggil Aina je. Alamak, susah betul lah kalau aku nak ajak korang berdua buat konten ni dalam satu konten aku. Berubah, senyum terus. Tadi dengan aku tak ada je senyum. Mana? Dengan Aina senyum terus memanjang. Kau suka dia ke kahwin? Oh Allah. Aina senyum terus memanjang. Kau suka dia ke kahwin? Allah. Tak, okey je. Cuba kalau kau punya perangai tu aku, mesti orang kata, gatalnya gediknya. Bila kau buat, tak apa pula. Selfie korang suami. Apa suami isteri main tunjuk sini kat kahwin? Aku yang melenting tangan ni. Macam aku lagi cantik ni. Ya, betul. Sekarang ni, ini masa aku dengan Aiman. Tiba-tiba pula lelaki gatal daripada Bali ni, lebih panggil dia pula kau, masa aku hilang lah dengan dia. Salah aku ke dia tak fokus kat kau seorang? Salah Pika! Stop, dah, duduk kata. Naya Aiman dengan aku. Tak, semua salah kau. Kalau kau tak keluar tadi tu bawa live tu, dia tak akan datang sini. Aku lah dah bawa dia. Dia ex dia. Sebenarnya dalam konten ni Aiman akan confess yang sebenarnya Aiman dengan Pika. Selama ni korang bergaduh, kita tengok je sampai korang selesai. Apa aku tak punya
Kasih dia pegang. Kedua, copyright. Pasaran present you haha. Sorry copyright mana je boleh buat. Sebenarnya aku panggil korang bertiga ni bukannya ni memang aku ada hadiah untuk korang bertiga tau. Daripada Bali. Tak ada. Aku rasa kau balik berbalik seminggu dah. Menunggu mana lah hadiah dia ni. Tak, aku dah makan dengan konten. Tak. Tak, memang ada hadiah. Tapi aku lupa nak bawa je. Okay, sebelum korang dapat hadiah tu, aku nak korang rasa sendiri kopi aku buat. Aku dah explain kat Daus. Kopi sedap. Kau tahu tak? Kopi ni aku buat waktu after aku balik Bali kan. Aku fikir sebab tu aku banyak diam. So aku dah berjaya. Hari ni aku nak tunjukkan yang bahawa sebenarnya aku dah berjaya buat kopi. Alasan dia. Ya. Sedap. Ya, sedap. Demi Allah sedap. Okay, bagi dia rasa dulu. Kalau korang tak percaya. Ini lakinya, ni lakinya. Aku minum Tak, ni lakinya, ni perempuannya. Sebab aku tak minum kopi. Kau jangan menipu Tak apa, kau rasalah. Hargailah aku punya air kopi. Kopi. Samalah kopi lah tu. Tadi aku buat kopi. Manis dia. Ini bukan gula yang aku letakkan. Tapi kisah cinta kita. Oh my god. Kau pandang dia. Dia. Mata sini. Blushing lah. Mata sini, ajak ke sini. Macam tu. Cepatlah rasalah. Sedap. Tak, Lepas tu aku nak korang describe beza tak kopi dekat orang kata kat luar sana dengan kat ni yang korang minum. Sedap kan? Sedap kan? Serius? Ya. Sedap nilai Tak, tak. serius. Tak sedar hati sebab tak pernah lagi ada konten yang setenang ni. Tak, serius. Ya. Tak ada. Aku kalau tak suka, aku tak suka. Aku bagi je. Datuk. Datuk dah kat Datuk, sini tu. sekarang kau Sini present. Datuk sekali. Opera kopi kan dia. Oscar Gomarko. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, sebelum ni kan saya pergi Bali. Bali. Saya belajar something dekat Bali. Cara nak buat kopi. Tak sedar hati tu. Beratnya macam rias dah aku nampak. Memang anak dia. Apa ni? Ni kopi. Bapak dia, bukan anak dia. Kopi Mumbai ke? Ni kopi saya buat sendiri kat rumah. Saya tumbuk. Ha, dah dia Dah- tak tumbuk aku dah tak sedar hati. Tak nak. Sedap. Cuba Datuk describe kopi saya buat. Datuk, serius sedap. Kau bayangkan kopi tu dah peras guna kaki. Itu apa? Dia Itu tumbuk wine. dulu tu. Ni, Kita minum. Datuk. Minum. Goncang-goncang dulu sebelum minum. Tak sangka kan? Berani betul lah. Aku tak tipu. Aku tak berau tadi. Kau nampak kan? Betul kan sedap. Dia takut aku. Tak. Sedap. Sedap. Percayalah. Kamu tu bukan derhaka ya? Iya. Agak. Tak perlu bongkok kau minum. Tak, kau tak minum. Sumpah demi Allah minum. Sedap kan? Ha. Serius Datuk, tak tipu. But Describe. Rasa dia macam Ini macam teh je. tak. Kopi Sedap saya Datuk, buat. Kopi. Ya Allah. Ada gula tak? Ada. Ya. okay. Sedap kan? Ha. Ha. Ya, I know pernah kedu. Manis Sedap kan? Manisnya. Tapi sedap Tak sedap kan? Datuk tak minum ni Datuk. Sedap. Cuba minum. Manis. Aku sudah nak minum lah. Kenapa Cuba- kau pandang begitu? Cuba describe. kopi. Tak, aku nampak Aina. Tapi dia macam dah almost rasa air gula. Ha, air gula. Kan? Sedap kan? Sedap tapi manis. Manis je lah. Itu culinary. Tak, ni memang aku buat manis. Potong kaki ni. Okey, Datuk, sebenarnya dalam air tu kita orang letak ludah kita orang. Kita family! Suka air dia lah. Agak ada kesian. Aku suka ludah. Tak biasa. Ya, Aina lah. Supaya dia minum berhabis. 2 kali tau. Satu dia minum suam, satu dia minum sebu. Kita family. Datuk. Ni kau punya. Tapi sebelum tu kan, sebenarnya air kopi ni aku beli kat Bali. Kopi yang dibuat daripada najis. Musang. Kopi luar. Sedap, Aku dah kopi tahu luar dah. sedap. Tai musang. Najis. Pernah tengok taik musang tak? Taik luwak. Yang bulat tu kan je lah. Nanti kau pergi Kelantan, aku bawa kau makan
kuih tai itik. Ataupun tai itik lah. Itu aku tak pernah dengar lagi. Banyak juga nama. Tai itik. Tai itik sedap. Dia masam-masam sikit. Warna merah. Dia macam itik cirit kan. Okay, so tak nak buang masa. Tak nak buang masa pula. Abang dah panggil, kita pergi ke orang seterusnya. Let's go. Let's go. Okay, so sekarang ni kita bersama dengan Harry dan Amri. Aku Tolonglah kasi berhenti konten-konten kau yang begini ni. kenapa? Memudaratkan orang lain. Tak mudarat lah. Kau jangan risau. Aku nak minum kefin. Menipu lah kau. Tanya ada orang. Su apa? Tak, yang ini kopi tak ada kafein. Kau jangan risau. Okay, by the way, tahniah atas sale kau tinggi. Oh, baik. Tanya untuk kami pula. Kau tanya untuk dia. Kenapa? Dia yang dapat duit. Dia dapat duit tapi usaha kau. tanya untuk apa tu? Tahniah lah sebab kau berjaya dapat apa orang kata cecahkan tinggi. Okay, so untuk konten kali ni aku nak bagi kau rasa, jangan main-main ni. Okay, aku nak bagi kau orang rasa kopi yang aku buat sendiri daripada awal sampai akhir. Serbuk dia tidak larut di air, kau tengok. Ini lakinya ni perempuannya. Tapi dia dah sejuk lah sikit kena aircon. Bau dia sedap kan? Kopi ni dia nak lengkap kalau kita nak. Wah, nak bau tai. Kopi luwak barangkali ni. Bau tai. Oh, bukan tadi kau terhidu tanganmu. Kau minta cebok barangkali. Kau terhidu tanganmu sendiri. Tangan sendiri bau tai. Sekali lagi. Sorry. Okay. Bau apa? Aku tak boleh, aku bukan penggemar kopi man masalahnya. Yalah, aku nak kau describe lah. Aku buat kopi sendiri. Itu gaya je kau minum. Tak minum pun. Rasa kau describe. Kucing. Salah kan? Kenapa kau tiba-tiba buat kopi ni? Sebab aku belajar daripada aku balik daripada Bali tu, aku belajar buat kopi. So aku buat sendiri kat Kopi rumah. Bali lah ni. Tak, aku buat sendiri. Serius aku buat sendiri. Dia punya biji benih kau dapat dari mana? Aku beli dekat sana, pasal aku buat kat sini. Kau buat kat sini. Lama lah. Lah. Sebab, weh, tumpah. Salah. Itu sudu, baik kau hisap besi. Lawak dia tu, aku pakai balik. Yakinlah dengan aku tak pernah belajar orang tau. Tak belajar lagi. Ya. Rasa. Sedap kan? Sedap kan? Pasal kopi ke? Ya. Gula. Apa? Rasa gula. Rasa gulaan. Lain lah. Lain. Kan? Sedap kan? Aku dah cakap sedap. Tak rasa. Kau tak payah keluarkan balik, aku rasa. Rasa kopi lah. Tapi ada rasa gula. Dia Ya, dia macam kuat gula. kuat gula. Memang aku letak gula lebih kalau aku tak. Okey. Terlampau banyak kopinya. Tidak, kopinya tu tidak larut. Terlampau banyak. Jadi kopinya tu terasa macam pasir-pasir. Mengamuk Abe ni kau buat. Kata aku lap lah. Kau tahu tak, kopi ni aku buat sendiri dekat rumah. Aku ambil tahi luwak dari sana. Betul And then cakapku aku bersih- tadi. Patutlah bau tai. Aku bersihkan sendiri, bersih aku tusuk. Sudah aku agak bau tai tadi kau. Thank you Ari, thank you Amri. Kita jumpa next konten aku nanti. Okay, thank you. Tapi hati-hati lah. Konten ni dah syok. Asal tak syok, syok. sedap lah. Aku Tak bagi boleh korang kau minum, makan tak tahi. boleh kau minum. Yang ini lakinya, ni perempuannya. minum-minum ni. Tak, kau tahu kan aku baru balik daripada Bali. So, aku ambil apa orang kata kopi daripada sana, aku buat sendiri. Aku nak korang describe kopi aku sedap ke tak sedap. Ini tak prank kan? Tak prank. Korang rasa satu sudu pun boleh lah. Hargailah apa yang aku buat ni, please. Inilah kopi yang paling tak senonoh sekali aku tengok. Paling kau ngajar nampak. Dia kata pedak-pedak kat sini At least Tak. aku masak dulu. Tak ada meja. Tak apalah, bagilah. Apa orang kata nantilah aku bersihkan. Kau tengok macam tu tapi sedap tau. Kau tak nak letak pearl ke apa tadi? Kosong sangat. Takutlah nak makan. Tak, aku nak kau describe sendiri kopi aku ni. Bau je pahit. Belum rasa. Aiman! Tak, betul. Tak pahit. Kopi Bali. Tadi yang lain-lain. Kopi aku buat sendiri.
Yang lain-lain tadi dia cakap apa kopi kau sedap? Sedap. Menipu Itu lah. itu lakinya. Itu lakinya. Ni perempuan ni. Ni perempuan Ni Hassan. yang kena mondok Ada laki. khasiat-khasiat yang tak. tersendiri ke? Macam laki. Bukan. Oh. Tak larut ni. Lama ya. Takut. Ya Allah, itu aku. Nanti tengok reaction Hassan Busuklah mulut aku lepas ni. Kau tengok boleh berkumpul sekedak ni kat tengah-tengah nampak? Punya tak larut berkumpul sekedaknya. Sedap kan? Kan? Tolong. Aiman. Sedap. Kenapa reaction Hassan Dia macam macam rasa kopi biasa. Manis. Kau nipu aku Tak manis. Dia manis. Cuma presentation dia je bagi aku tak menyelerakan. Betul. Ke? Aku rasa tak lalu pula ada kumpul ni. Tapi sedap. Jujur aku cakap sedap gila. Boleh tahan banyak tu untuk kau tak try. Sikit je. Kau janganlah. Aku kasihan kat dia. Dia baru je nak minum tadi. Sedap kan? Dia manis lah. Okey lah manis. Kan? Dia tak not bad lah. Rasa not bad. Sedap lah. Habis yang baik. Dia tak pahit. Pelik pula aku. Betul. Kalau korang nak tahu kopi ni, aku pergi dekat kilang Bali tu. Tahu kopi luwak? Kopi luar. Tarik dia tu aku bawa balik Malaysia aku. Baik. Baik. Ya. Tarik luwak. Luar tu dia macam apa? Haiwan apa tu? Musang. Musang. Ni Tarik musang. Ya. Tahniah, Sedap kita baru saja minum air tahi. Tapi aku tak tahu lah bersihkan tidak. Aku tak tahu lah aku bersihkan ke tidak. Sebab aku tengok dekat kilang dia, aku record. So aku tirulah macam mana nak bersihkan tahi tu. Tapi okey lah, tak adalah rasa sakit perut ke apa. Ini kalau orang kata dia ni ada potensi untuk disaman lah sebenarnya. Bila kita makan Tahi tu. Tahi tu. Tapi betul lah ni betul-betul wallahi memang kopi luwak lah. Betul. Sebab dia sedap je, dia manis. Kan? Dia tak ada rasa. Dua kali tak sedap pula. Dua kali tak sedap pula. Alah. Okay, Azan, thank you Najla. Alhamdulillah. Alright, Terima kasih man. thank you. Aku doakan benda ni tak jauh lah pergi. Jangan nak berniaga, Sial lah, kau jangan nak berniaga. anggukan lah. Jangan berniaga kopi lah man. Okay lah guys, so kita pergi ke orang yang seterusnya. Let's go. Okay, so sekarang ni kita bersama dengan Syahmi. Tak, kau jangan risau, sedap. Alright, so Mi, kau tahu kan aku baru balik daripada Bali hari tu? Betul? Nak beriak? Tak, bukan. Aku belajar buat kopi kat Bali. Daripada Bali aku beli dia punya apa orang kata kopi Bali, bawa datang sendiri, aku proses sendiri, aku buat air tu sendiri. So terhasil lah air ni. And then aku nak kau describe kopi aku buat ni. Ni laki, ni perempuan. Aku nak perempuannya. Perempuan dia kena mulut-mulut Hazan. Oh, Azam. Starting dah Azam lah. Ha? Terbalik. Tak, sekarang ni betul ke ni, Man? Ni jujur ni. Ya ke? Aku buat sendiri ni, air kopi. Tak, kopi Malaysia pun tak cukup mahir ke kau. Lagi kopi Indonesia. Sebab aku pergi sana, memang aku belajar. Pergi Ambil ilmu, kilang, ambil ambil ilmu betul. 02. 02. 02. Okay, kau minum lah rasa macam mana. 02. Okay, kosong-kosong lah. Kosong-kosong. Sedap ni. Tak, presentation kau tak boleh kemas lagi sikit. Tak lah. Paling tak pun lap lah sikit kan. Adalah rasa macam mahal sikit kopi kau ni. Tak, masalahnya memang aku dah nak cuba lap. Tapi kain tak jumpa ni. Susah Mi. Kat AI ni buat semua benda tak ada Mi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak sedap dosa, Man. Sedap. Yakin? Tak percaya? Kau tak dah muka tu. Kau tak sedap, kau tak dah muka. Sedap benda ni. Kau tak dah muka tu. Kau janganlah takut. Yalah, aku bismillah. Bila bismillah ni ada je lah benda yang saya tak kena. Masalahnya kena je semua Mi. Aku buat betul. Kawan boleh makan kawan tau, Man. Sedap kan? Macam kopi biasa kan?
That's my man. Mantap. Sebenarnya Mi, air ni aku buat daripada kat rumah. Aku proses, aku ambil tahi luwak dekat Bali. Aku bawa balik Malaysia, aku proses sendiri, bersihkan. Aku tak suruh kilang tu bersihkan. Kau tahu kan luwak kan? Apa tu? Musang. Tahi musang. Air kopi ni daripada tahi musang. Oh. Tapi kopi kan daripada tahi je. Tak, ada yang daripada buah tu, ada yang... Sedap kan? Tahi musang. Tahi musang. Ni apa? Tahi kambing. Sama lagi ni. Tak sedap. Tahi kambing yang tak sedap. Tahi musang ni sedap pula. Asal kau buat laki punya lagi manis eh? Ya ke? Rasa. Ni tak gaul ni. Rasa. Tak gaul. Ni rasa. Geng. Ambil bekas Zang, geng. Dia ambil bekas mem, geng. Habislah Mi. Sedap lah dua-dua. Apa kau rasa bila kau... Tengok muka kau kan. Betul tahi. Ni aku ada contoh gambar musang tu. Aku buat sendiri. Bodoh lah. Kopi luwak. Betul lah Mi. Ya Allah, ni tak ada apa-apa, ni elok lah apa lebih. Kau dah muka kau. Tak Mi, tak ada apa-apa lah, kau ni over lah Mi. Sedap kan? Kau jangan risau, nanti kau punya sakit tu kau boleh cepat sihat. Kau punya tahi senang lawan. Guys, saya rasa orang yang terakhir mungkin Ihin sebab ramai dah balik. Sebab besok dah start cuti. So ramai yang balik awal hari ni. So kita pergi ke orang yang seterusnya, Ihin. Let's go. Okay guys, so kita bersama dengan orang yang terakhir, Ihin Badjo. Bukan. Ihin. Abang Ihin bin Wira. Aduh. Bahayanya tak jadi konten aku ni. Okay Ihin. Alright. Ihin tahu kan Aiman baru balik daripada Bali kan? So Benda sedap. ni Ihin, Aiman nak bagi tahu Aiman baru belajar buat kopi. Dia So masuk Aiman sebelum ni kulinari kan? Ya. So Aiman buat kopi untuk Ihin describe, okay? Boleh? Boleh? Wah. Ada jual tak? Ha? Yang ini? Ya, ni Aiman nak jual tu. Wah, excited. Okay. Ihin rasa sendiri, okay? Boleh. Yang ini perempuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Min. Okay. Minum Lepas tu, banyak mana? minum je. Sudu ke apa? Ha? Minum, tak kisahlah minum ikut Ihin lah. Ihin nak minum ke apa? Gaul dulu sebelum minum. Lepas tu Ihin describe, sedap ke tak sedap? Sedap tak? Sedap. Kan? Boleh kan? Boleh jual kan? Oh. Ada lagi tak? Ada. Boleh habiskan ke? Boleh. Ihin nak tahu tak? Sedap kan? Sedap. Apa ni sedap? Minum. Sedap kan? Anda cakap dah sedap. Sumpah cakap sedap. Kalau ni jual memang laku gila. Sedap kan? Dia sedap tapi kena tambah Kopi. bukan tambah kopi cukup rasa manis, gula terlampau kau. Kau kan? Lepas Sebab tu, manisnya kat sini. Itu yang terlebih tu. Sikit-sikit. Kalau Ihin dengan Nuan nak tahu, kopi ni Aiman ambil daripada Bali. Daripada tahi musang tu, Aiman bawa balik Malaysia. Aiman cuci, buat jadi kopi. Aiman buat sendiri? Ha. Sedap. Alhamdulillah. Ni namanya kopi luwak. Kopi luar. Oh, Tahu? Ihin tahu kan? Tahu. Kopi. Tapi tak tahulah, Aiman tak tahu bersihkan. Tak, dia suka kopi. Ini dulu kerja Starbucks. Ya. So import buat kopi dan bagi. Record. Bukan sebelum Itu sebelum boycott. Even Kenapa tea sebelum? Sedangkan kita tahu dah semenjak kita tahu dah. Benda tu dah lama dah. Even tea Starbucks buat boycott. Bukan sebelum. Ihin tak tahu, Ihin tak tahu. Jangan buat kau tak tahu Kau belajar pandai-pandai kau tak tahu. Aku kan duduk kampung pun tahu. In part time tentu. Kau jangan nak part time sangat In cakap Inggeris all time tau. Kau tengok berapa banyak lagi kita punya orang kata seagama kita, saudara kita Betul. bagi kau salah sedekah. Tapi yang ini bukan kopi Starbucks. Ini kopi daripada tahi musang. Tak payah sebut lagi. Bagi kau datang kau ni. Ini tahi musang. Sumpah sedap. Tai musang ni tai kau Kau bagi tak betul? Warung mekek. Sejak bila nak jadi wali kota ni? Warung mekek.
Taik je. Tapi In, Aiman tak tahu bersih ke tidak tau Aiman bersih taik dia tu. Baik, kalau dah sedap ni maksudnya bersih. Ni ke? Kalau tidak dah ada rasa pahit-pahit dia. Tapi Oh. ni bersih, ni bersih. Ni bersih. Sebab cuma tinggal tapis je sebenarnya. Faham? Tapi suka sedap-sedap dia sebab sangkut dekat leher. Ni kau bagi Kan tahi ada kau. sisi-sisi tahi. Ni tahi kau blender. Dah cuci dah? Tak kan? Tahi kau tadah balik ni. Kau blender kau bagi Iming pun cakap sedap. Oh. Dia apa Boleh sedap. minta Aiman buatkan Tapi dia tak jadi warna hitam dah. Kau hitam aku balik sekarang. Ya, jap. Ni Aiman jual ke apa? Tak. Aiman buat untuk korang. Thank you. Sumpah sedap gila guys. Kalau ada beg kuning ni saya beli dah. Ni main-main kalau taik musang tu better tak payah cuci sangat. Tak payah cuci sangat. Terus Terus buat. Tahi musang tak payah cuci kepala pakcik. sebab dia kena keringkan dulu. Tapi musang aku bagi tahu kan, musang sedap. Aku pernah makan musang. Musang mana boleh makan? Boleh makan ke? Aku sepak pun kau tak boleh. Musang kita ada jenis lah. Musang apa kau makan? Musang buah kita boleh makan. Musang serangga. Yelah luar lah musang buah. Boleh makan. Dia tu kita boleh makan. Bukan setakat tahi dia je. Dia tu boleh makan. Faham? Sebab kalau kau katakanlah engkau Apa? Kau apa kau ni? Sumpah sedap. sedap. Ni bagi 10 per 10. Cuma kalau taik musang tu dia, Habiskan? ada lagi tak? Tak ada dah. Ada. Ada lagi? Ada. Sedap kan? Sumpah sedap gila. Better taik dia tu Aiman jangan perah sangat. Okey, faham. Jangan Biar je dia ada sangat. rasa sikit. Oh. Bagi Sebab dia dia- akan campur rasa pahit Kalau dengan manis. boleh, tahi Oh, dia. faham. Okey, kalau kau tengok musang tu, dia tengah nak berak. Sedap gila. Tapi tengok, dia tengah makan Lah, kopi baik. ke apa. Kalau tengah makan kopi, kau terus tadah. Sebab dia makan, dia berak terus. Ah. Tapi kalau dia tengah makan buah betik, tiba-tiba dia makan kopi, lepas tu dia berak, dia macam dia rasa betik. Ni memang daripada tu dia memang nampaklah proses tu. Aiman cakap dengan orang kedai orang kilang tu cakap nak yang fresh yang lepas dimakan terus berak tu memang ambil terus. Ambil terus. Oh, So Aiman yang buat proses tu. gila. Ingat tengok proses musang tu makan apa, berak bila. Musang berak pukul apa ni? Ni air ni. Ini waktu jam Bali pukul 3 petang. 3 kalau 3 ngam lah. 3 ngam lah. 3 ngam. 3 tahi dia memang ngam. Sebab bersih. dia rasa bersih dia. Aiman jangan ambil 5. Jangan ambil atas pukul 5. Atau 5 Kalau jangan. dia berak malam, cerit-berit. Ini pernah kena. Ini pernah kena. Oh, besok Dekat minum rumah. Ya betul. Musang tu tengah berak pukul 10 malam. 10 malam. Ingat Jangan pukul lah. ingat pukul 3 juga ada buat tapi 3 pagi. Tapi tu musang apa? Musang pandan. Musa pandai. Ada rasa pandan sikit, betul? Rasa pandan. Ada rasa pandan sikit, man. Sebab dia Rumah aku lah. campur perisa. Betul. Okey. Dia Terima ada kasih. kenapa? Terima kasih. Lama sangat ni. Tapi kalau macam musang biasa tu, kalau macam musang tupai tu man, dia tak berapa sedap, betul tak? Betul tak apa sedap. Dia rasa macam basi sikit. Tapi kena ingat, kalau kau pergi Bali lagi sekali, kalau nak tengok musang berak ke apa, sebelum pukul 5. Okey. Tarik masa fresh tu sepatutnya musang tu tengah berak. Sumpah sedap. Kau belah. Lama sangat. Belah. Dia saya ambil tarik musang memang pakai samurai. Dagu Belah sekarang. kau, kena dagu. Belah sekarang. Sumpah Bagi sedap mic. gila. Bagi mic. Terima kasih. Thank you Aiman, sumpah sedap. Okey. Kalau ada lagi nak. Okey, boleh. Tadi nak tengok lampu. Dia macam ada dia duduk. Okey, Mal. Disebabkan kau ada kat sini, kau pun nak balik. Lagi masuk. Okey. Okey, Man. Disebabkan kau ada kat sini, aku nak bagi kau rasa kopi yang aku buat. Nah, Man. Dah lah tu hisap nenen tu. Ni, Mal. Aku buat. Kau rasa sendiri. Buat apa? Ni. Kopi. Ni kopi apa ni? Kopi ni Kau aku macam tak buat. tahu je. Tak ada lah. Memang aku buat sendiri. Untuk minum. Tukang untuk pecak. Bukan bodoh. Kalau aku untuk pacak dah lama dah. Ramai yang pacak tadi. Air. Macam ke? Okey, Mal. Aku buat sendiri ni kopi ni. Kau minum, kau describe. Sedap Okey. ke tak sedap? Sekarang ni aku nak kena tahu dulu. Ini kopi apa? Okey, Mal. Yang ini memang aku buat daripada orang kata kopi tu aku beli dekat Bali. Lepas tu aku proses kat sini sendiri. Yelah, herba-herba dia yang apa yang Kopi berada dengan di gula dalam. je lah. Kopi dengan gula je? Memang tak ada campuran-campuran Tak ada. apa-apa. Dah ni Ihina minum dah tadi. Describe tau. Kau describe. Rasa dia ni. Ha.
Sedap tak? Sedap kan? Dia macam kopi biasa ke kan? Kopi dia macam-macam masam-masam sikit. Lepas tu dia ada macam kopi biasa je. Tak ada manis, tak terlalu pahit. Okey. Dia masam-masam sikit kan? Sebab yang aku proses ni adalah tahi musang sebenarnya, kopi tahi musang. Daripada Bali tu, aku pergi kilang dia. Aku ambil tahi dia tu, aku bawa Malaysia, aku cuci sendiri. Tapi tak tahu bersih ke tidak. Aku cuci tu. Tapi adalah sebut-sebut dia sikit tu. Patut dia dengan sebut-sebut. Pantik kau ni. Takkan ya betul? Betul lah! Ini tak musang. Kau nak hasil tahi aku pula. Kalau kau nak hasil tahi aku boleh. Sini aku proses pula. Tapi tahi gas, kau duduk tandas lagi aku proses betul-betul. Yang tadi aku lepas makan unau punya tadi. Aku proses betul-betul. Lapis 2-3 kali buat kopi. Mas, kalau tahi kau tak boleh buat kopi. Ini sama juga tahi musang ibarat tahi aku tu. Tahi juga. Tapi sedap lah kan? Sedap betul tak dia. Memang sedap diminum. Bila dengar tak sedap pula. Tahi musang tu. Tak sedap didengar pula. Tak sedap didengar pula. Tapi kau jangan risau. Benda ni bersih. Tapi yang tu lah, dia punya kulit-kulit tu lah yang kau rasa macam ada Ada macam dia serbuk dia tak berapa nak tu tapi hancur kan? Dia hancur okey lah. Okey lah kan? Aku sedap muntah pula. Dah baru lepas makan. Minai soya tadi. Ini main ni pula aku baru nak muntah pula dah. Okey Mal, apa-apa muntah nanti luar konten lah Mal Luar konten ni aku muntah kat konten kau macam ni orang tak Luar konten. Tadi minum tak nak pula cerita. Ini ada tek musang. Ini musang berjanggut ini. Tak nak pula bila dia dah minum baru dia macam tu. Aduh. Oh iya ke? Okey. Okey Mal, thank you Mal. Okey. Semoga sihat lah raya haji ni, nak cuti ni. Okey. Okey guys, so nampaknya tadi sepatutnya ada Luqman tapi Luqman rushing nak balik. So sampai sini je konten Aiman kali ni guys. Jangan makan dengan roti. Jangan lupa konten Aiman nanti. By the way, mungkin lepas konten ni Aiman plan nak pergi Sabah dengan Daus sambut raya haji kat sana. So mungkin akan banyak konten. Korang kata Aiman tak aktif sampai ada orang buat trade kata Aiman ni sombong, Aiman ni dah malas buat konten. Bukan malas buat konten awak. Saya adalah masalah saya sendiri. So awak tak perlu pun buat spekulasi sendiri. Buat dosa sendiri je. Raya haji dah nak dekat ni. Minta maaf lah dekat saya yang mana yang buat spekulasi tak apa-apa tu. Okay? So nantikan konten akan datang. Mungkin saya dekat Sabah pula dengan Daus. Bye-bye.